Yani kan ni? Ya Allah. Tak jumpa. Betul sekarang. Biasa kan, Macam orang puasa. Kau tak jumpa budak-budak lama? Ada juga tadi aku nampak budak-budak ni. Siapa si Dali, Ayu, abangnya apa ni? Abang dia sama Dali yang macam perempuan tu. Sama si Jaafar, Zaidi, tu semua. Aku buat kat belakang dia komplek. Isap rokok. Bulan-bulan puasa isap rokok? Makan burger, si Zaidi tengah makan onde-onde. Kau yang benar kau. Betul. Teruk ada orang ni. Itulah teruk budak sekarang Kau tidak lemah je. Biasa orang puasa lah katakan. Tapi aku tengok orang jalan-jalan kat Gelang ni, sibukan dia. Aku teringat lagi kisah lama. Kisah aku pula sedih lah betul ni. Ada lah tu. Ya ke? HARIRAYA ya. Selamat menyambut hari raya. Seperti tahun yang telah sudah, kita semua bergembira. Oi oi, kita berbelanja besar. Oi oi, kerusi langsir semua tukar. Bila tiba di hari raya, terkenang daku kisah yang lama. Hidup bergelumang dengan dosa, kesedihan mengusik jiwa. Kalau dulu tidak cukup puasa, tahun ini semangat membara. Walaupun terasa lapar dahaga, tetap ku tunggu waktu buka. Oi oi, kini aku dah berubah. Oi oi, perangai baru orang lama. HARIRAYA ya. Sempena hari yang mulia, aku turut merasa bangga melihat semangat orang kita. Oi oi, semakin ramai yang berniaga. Oi oi, cuba lihatlah di bazar. Kulihat si penjual ramai sekali, hanya yang kurang si pembeli. Yang lebih ramai si pemerhati, memang sudah jadi hobi. Membantu sesama sendiri, tiada sesiapa kan rugi. Ingat hak kita sebagai pembeli, saling bantu sama berdikari. Oi oi, berbelanja boleh belanja. Oi oi, jangan lupa bayar fitrah.